Sedia semua? Assalamualaikum. Kembali lagi dalam episod Rehla Sirah Pembentukan Negara Madinah episod yang ketiga, mana standard pembelajarannya adalah 5.1.4, iaitu memperincikan isi-isi Piagam Madinah. Jangan lupa untuk mencatat apa yang dipelajari pada hari ini dan fokus semasa kelas berlangsung. Jom ikut Ustazah untuk nyanyi lagu Asas Negara Madinah mengikut melodi Rasulullah dalam mengenangmu. Tahu kan anak murid Ustazah? Jom dengar dahulu Ustazah punya nyanyian. Bismillahirrahmanirrahim. Piagam Madinah asas ketiga perjanjian, tulis Nabi buatkan aturan hidup Muslim dan Yahudi, demi keamanan negara dijaga. Umat Islam saling melindungi, membantu kebajikan dan takwa, menentang zalim, gaduh dan dosa. Itulah kewajiban kita semua. Semua penduduk aku Nabi ketua, Yahudi bebas aman agama mereka. Bukan Islam berhak buat kebajikan, bersama membiayai dan pertahankan. Hidup bersatu, pertahan Madinah dari pemberontak, segala bahaya setiap bala diadili Islam. Hidup aman, hidup bahagia. Kita pergi pula kepada asas ketiga, iaitu pembinaan negara Madinah mewujudkan Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah satu perjanjian bertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini mengandungi aturan kehidupan bersama-sama dengan golongan muslimin dan bukan Islam, iaitu golongan Yahudi dan yang tinggal di Madinah. Perjanjian ini bertujuan menjaga keselamatan dan keamanan negara Madinah. Jadi, jom kita tengok apa yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Antaranya adalah perjanjian damai, hak untuk Muslim, hak untuk Yahudi dan juga hak untuk semua pihak. Antara isi kandungan Piagam Madinah adalah yang pertama, kewajipan umat Islam. Umat Islam ialah umat yang saling melindungi dan bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa. Orang Islam hendaklah menentang kezaliman, pergaduhan dan perbuatan dosa. Yang kedua adalah kedudukan kaum Yahudi dan orang yang bukan Islam. Kaum Yahudi diberi kebebasan mengamalkan agama mereka. Orang bukan Islam mempunyai hak dalam beragama dan hendaklah melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab semua penduduk Madinah. Tak kiralah siapa pun memperatui Nabi Muhammad sebagai ketua negara, dan orang Islam dan bukan Islam hendaklah memberikan sumbangan pembiayaan kepada negara. Hidup bersatu padu dan bekerjasama mempertahankan Madinah dari pemberontakan dan segala bahaya kepada negara. Dan setiap perbalahan diadili mengikut ajaran Islam. Di ringkasan poin utama adalah kesatuan umat untuk satu umat, kebebasan beragama, boleh untuk bebas beragama, dan kesetaraan dan juga keadilan, pertahankan negara bersama-sama dan larangan berbuat kezaliman, dan kena ada perdamaian dan juga musyawarah untuk keadilan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka tamatlah Rehla Sirah siri ataupun episod yang ketiga. Oleh itu, anak murid Ustazah, jom kita buat aktiviti yang telah disediakan. Jangan lupa untuk mengamalkan apa yang kita belajar pada hari ini.